Okay, let's go with us. Okay, hari ni kami akan buat makeup. Okay, ni busana. Okay, ni model. Okay, ni tata rias kita. Okay, ni barang-barang makeup. Weh, banyak kan, banyak kan. Lepas tu, ni kita guna lip matte Wardah. Kod 13 dengan 08. Okay, sambung-sambung. Sekarang kita tengah make up untuk kontes Demi semua ni. Kita joleh Elina. Setiap seorang akan dapat satu. Dan dia bagi this. Salah. Satu. Dua. Ni Mila Boy. Dia orang dia tak nyakup. Dengan blusher. Bugis berapa? Okay, lepas tu kita nak habis ni satu-satu. Blusher. Buka-buka. Semua check. Marshmallow lagi. Lepas tu buka lah. Dia macam tak nampak sangat. Okay, lepas tu Hialu Peptide Balm ni dapat kod Sunset Mixtape. Macam tu. Dia macam colour macam merah-merah sikit. Dia kena tapi korang kena buka sikit sangat. Sebab dia tak boleh nak masukkan balik ke dalam. Saya brush. Nak selamat kan kita brush. Okay, buka sini je. So, you don't nak banjung. Ni kalau merah, ni kalau nak pigo dah. Last shit sama tu. Lagi. Aku terang je. Yang kita dapat ni. Nak dapat duit. Aduh. Okay, ni pakai primer Maiz dulu. Sebab dah prep muka kan tadi. Lepas tu letak dekat muka. Okay, ni Farisha. Okay, ni Balkis model. Ni waktu ni pakai blusher. Tak tahu memang terang gila dia pakai blusher. Sebab Balkis tak puas hati. Okay, ni dia cari-cari pula. Apa dia cari tak? Okay, ni pakai bawah mata. Sebab Balkis dulu. Okay, ni dia pakai maskara sendiri. Okay, kata-kata sikit. Kata-kata pada hari ni, saya harap makeup ni cantik lah. Okay, ni final look. Kan, nampak macam ala-ala Thai punya makeup. Okay lah, sebab masuk dengan tema tradisional. Cantik kan? Cantik. Okay, ni kita pakai busana. Busana ni dia lebih kepada kebaya kan. Okay, lawa-lawa. Tengok bagus. Okay, ni dia cherry pula. Okay guys, thank you dengar. Okay, bye.